Assalamualaikum dan kita ada buat perkongsian tentang welding punya tools. Jadi ini kita ada satu topeng, memang bagus topeng ini, di mana bila dia kena cahaya dia akan berubah warna, dia auto untuk tidak merosakkan mata, dan bagusnya di benda dia tutup semua kita punya muka sini. Jadi bila kita welding kan dia akan berubah jadi gelap. Jadi mata kita tidak rusak, satu. Yang kedua, muka kita tidak kena itu percikan api. Kalau yang pakai spek tu dia kena muka kita, mata selamat. Yang ini oke, kita tengok Sekarang kita tengok contoh. Kameramen tengok sini. Oke, Mas tengok di sini. Kameramen kita tengok. Sekarang terang Sekarang kita tengok. Oke, contoh sekejap Oke, sekarang tengok. Nampak? Ini contoh mau bagi tengok dia berubah. Nampak berubah dia. Nampak? Nampak? Berubah kan? Tuh. Sekejap. Tuh nampak? Berubah. Nampak? Ini saya welding. Nampak berubah kan? Terang kan? Kita welding dia jadi gelap. Nampak? Jadi mata selamat. Nampak? Kameramen nampak ya? Nampak? Dia terang. Tuh berubah dia terang. Nampak? Dia terang. Nampak? Nampak? Ini contoh. Ini contoh kita tengok depan kita ni yang kandang saya buat ni. Inilah saya welding sendiri. Oke, kameramen tengok sini. Oke, sekarang saya pasang di muka saya. Coba tengok kameramen, tengok. Saya pasang. Oke, kameramen fokus di situ. Ya, saya welding Oke, nampak gelap. Kameramen jangan tengok, nanti rosak mata. Oke. 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 Oke, coba sekali lagi. Kita tengok dia bagusnya ni barang. Kita tengok ni. Kameramen nampak muka tadi Oke, tengok. Nampak? Dia terang. Otomatik jadi terang. Bila dia nampak cahaya silau dia akan jadi gelap. Jadi mata jadi selamat. Muka pun selamat, nampak? 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 Jadi kita tak payah pegang. Ini benda ni aku mau tengok kamera lah. Sepatutnya kita begini. Tengok kameramen, tengok muka aku. Janganlah terlalu rapat sana, kameramen dekat sikit. Nampak begini. Macam Ultraman. Begini. Jadi boleh nampak? Nampak? Kita tengok, tes. Tengok sekali lagi. Nampak? Nampak? Jadi mata tidak rosak. Ini contoh saja. Nampak? Tengok kameramen, tengok sini. Mau tengok muka. Jauh sikit. Jangan tengok saya. Tengok. Nampak? Selamat muka kita. Mata pun selamat. Sini mata. Dia punya sensor tu duduk sini. Sensor autonya. Kameramen tengok sini. Di sini. Dia punya sensor ni duduk dua ni. Apa ni? Bila dia nampak cahaya, dia akan berubah color di sini. Dia jadi gelap. Jadi mata tidak rosak. Sini dia safety. Kita ada napas lagi sini. Ini bernapas kita. Nanti kita ni tidak bernapas, mati kita tengah welding ini. Ada napas dia ni, nampak? Ada lubang ni, ada span ni, nampak? Nampak? Jangan terlalu dekat sana, nanti tidak jelas. Kameramen boleh fokus tekan tu. Gitu. Oke, nampak? Jadi benda ini sangat terbaik, geng. Bukan promote salah-salah ini. Saya sudah pakai tadi lah. Walaupun dia baru sampai kita tes, oke. Selama ini saya main tutup saja. Teknik dulu saya main touching, tutup mata. Tapi mata saya kena percikan tu. Jadi ini safety. Dia boleh tutup overall dan cahaya dia auto. Bila kita tidak mau pakai, dia jadi terang. Dan kita boleh guna grinder juga. Contoh kita menggrinder kan sambil ni. Contoh. Hold dulu. Hold. Alright. Jadi kita tengok contoh lah. Benda yang sama ini juga kita boleh guna untuk safety mata kita. Kadang-kadang kita terpercil pas kita welding kan, kita mau grind. So kita guna ni, tak payahlah buka-buka. Terus kita guna ini sebab dia nampak terang kan. Kameramen tengok sini. Nampak terang. Bila nampak terang, kita boleh pakai untuk biasa punya. Tutup. Apa? Contoh, kita begini pun Nampak? Coba kameramen. Bukan saja welding, grinder pun tengok. Grinder dia akan tukar color juga, nampak? Kita berikan. Tengok. Nampak? Nampak? Dia gelap. Nampak? Oke. Jadi dia sangat sesuai, geng. Topeng ajaib namanya. Topeng welding ajaib. Jadi siapa mau jadi ajaib weldingnya, kita beli yang ini, geng. Tidak mahal. Mahal lagi rokok dan hil. Oke? Tengok di beg kuning. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you.